Hai murid-murid, bersama Cikgu Madiah dalam Trivia Sejarah Tahun 5. Hari ini kita akan mempelajari tentang agama dan kepercayaan di Tanah Melayu. Anda bersedia? Tahukah kamu bahawa di Tanah Melayu, masyarakatnya menganut agama Islam, Kristian, Buddha, Hindu dan animisme. Sekarang, cikgu berada di muzium untuk melihat sendiri bukti sumber pertama yang membuktikan kedatangan Islam ke Tanah Melayu. Hai Cikgu Madiah, saya Ashraf, pekerja muzium. Biar saya kongsikan tentang bukti kedatangan Islam ke Tanah Melayu. Nak dengar ke murid-murid? Tahukah murid-murid bahawa batu bersurat Terengganu dan batu bersurat Negeri Sembilan merupakan bukti kedatangan Islam ke Tanah Melayu? Ini merupakan penemuan arkeologi penting. Pada awal abad ke-15, Melaka merupakan pelabuhan maritim terkenal dan menjadi pusat perdagangan dan persinggahan pedagang bukan Islam dan pedagang Islam. Betul tu, faktor kedatangan agama Islam adalah kedatangan pedagang Islam dari Arab dan India, faktor kedatangan ulama dan peranan perkahwinan sultan dengan puteri Pasai. Selain itu, kedatangan Islam terbukti menerusi manuskrip perundangan seperti Hukum Kanun Melaka, Hukum Kanun Pahang dan Undang-Undang 99 Perak. Semasa zaman penjajahan British maupun Belanda, agama Islam hanya digunakan berkaitan kekeluargaan, harta pusaka dan zakat. Oh, begitulah sejarah kedatangan Islam ke Tanah Melayu. Murid-murid dapat sesuatu? Jika ya, tuliskan 2 bukti kedatangan Islam ke Tanah Melayu di ruangan komen. Jangan lupa ya untuk tekan like, share dan follow Trivia Sejarah by Cikgu Madiah. Dan jumpa lagi murid-murid. Bye!